So hari ni kita dekat La La Land. Yang ni day 2 lah. Semalam aku tak buat content, so aku just nak kongsi dengan hamba apa yang dekat La La Land lah. Jom. Aku just nak bawa hamba je lah jalan. First kali bila masuk, gila weh, ada Ruffle punya Porsche. Undefeated punya collab ke apa ni? So ada Undefeated punya logo lagi tu. Tapi Ruffle ni memang kerja dia gila-gila lah dia buat. Aku rasa dia bagi white body lah Porsche. Belah tepi dia pun kan. White. RM189. This year aku rasa yang ni Sneaker Love punya 10 years. 10 years punya collaboration. Ini tak pasti ada Sneaker Love. Nanti Congress Sneaker Love 10 tahun. Tapi aku paling suka kat sini So ada 3 model. Ada hijau, orange dengan putih tu lah. Cuma yang harga dia berapa? 149. 1199. That is nice. Ya ni. Dan dia strong. So ada aku rasa ni pun ada kat. Tapi favourite aku ni hijau kan. Ruffle. That is nice. Okay. Sorry, semalam tak sempat ada datang apa semua. Tapi memang the booth semua lawa. By the way, I knew you were coming soon. This is for you. Okay. Yeah. Thank you so much. Itulah. Okay. Thank you so much. Yesterday datang. Tapi sekejap je. Masa tu nak dekat habis dah kan. But thank you so much for this. La La Land tadi okay lah? So far okay lah. I mean space besar. Yeah. I mean tak macam E-Tech rahsia tapi quite okay lah sebab ni ada 2 story punya kan. Pusing habis lah tapi to be honest pickable tak perlu. Aku ada satu benda lah. Aku rasa dia kena masukkan, I don't know lah whether it's okay or not lah. Trading card or card. Tapi ada trading card tapi kecil je lah. Ada ke? Like, the new change after Sneaker Lah kan. So they make it La La Land so inside. Testing the market first. Now even you see there's so much spaces. Maybe like next year wait for survey mungkin. But then the drops this year amazing Undefeated and then Olive pun. So ada beli apa? Syama dia grab dah pick dengan Undefeated lah. Later. I bought Undefeated je lah. So sneaker of dia ada apa dia? If my opinion, the Evo SL. The running shoe Evo SL. Everyone's using now. Evo SL lah. Especially colorway. The OG, the white, black, white. I think that one last year I think. The new colorway lah. The new colorway. Tapi Evo SL. What about Bike Air kot. I mean to be honest I've been very disconnected dengan sneaker scene ni tapi actually tapi Bike Air tu aku aware juga lah the drop tu. I mean because I'm huge Nigel Sylvester punya fan. I had the original punya collab tu kan. So the brakes lah, the brake colorway. Buat bunga makan ni. Apa? Budak-budak. Buat sampai Tak, tadi aku dia sebelah atas tengok. Apa ni? Cepat lah mak. Kita naik atas. So semalam kita tak naik atas ni, hari ni baru kita nak naik atas. Kita nak tengok apa dekat atas lah. So aku harap ada some steals lah, bro. Di bos. Betul. Sakit. UK 12. Dior kan, sampai kat habis. Tak, aku suka ni tapi bukan size aku UK 10. Right. Yang ni bukan Daniel Arsham ni. Arsham mau. Sampai kat.
Tapi kasut ni dia satu tone je, hari tu dia hype kan. Lepas tu dia macam zam. Terus lah. Okay, so far so good. Still okay lagi lah. Still okay lagi lah. Still okay. Tapi harga memang kena ni lah. Harga memang kena murah sikit, okey lah. Ya. Tapi tak harga macam dulu tak ada lah. Tak ada lah, tak betul. Don't want. Susah juga lah nak jaga ni. Size tu? UK 11. Saya aku lah. Aku yang UK 12 aku pakai. UK 12 lah. Tapi 18 lah. 18 Dulu aku rasa pernah tinggi lagi ya. Betul. Tapi bagi aku kasut ni memang one of the best lah. One of the best. Cuma material dia je aku ni. Material dia susah nak jaga lah. Susah nak jaga. Tapi ada dan aku rasa beautiful lah kasut ni. Serius lawa gila. Yang ni paling mahal lah hang bawa hari ni? Paling mahal. Paling mahal. Paling mahal lah. Sneaker of the year yang mana? Sneaker of the day. Sneaker of the year yang rasa sneaker of the year. This one. Oh yeah. This one lah. Best tu. Best. Dah gila. This one. Oh sini. Dusun Club. Ya, sebab apa hang suka? Kopi lah. Bagi aku shoe lah. Shoe Color apa semua kan. 250. Ini lah, sneaker of the year ni. Yes. Consider. Bagi aku kasut ni best lah. Tapi sneaker of the year aku rasa aku respect lah hang kata ni sneaker of the year. Sebab hang memang pakai, hang memang minat, hang memang ni kan. So dia ada yang LV punya. This one di LV lah. Tu lah aku rasa macam aku perlukan satu lah. Betul. Kan? Kena ada. Ya, ya. 150. Lawa agak tu. 150. Kalau sneaker lah, dia sneaker saja. Ni dia dah buka semua. Aku rasa lagi ramai crowd ke? Tak? Sepatutnya dia lagi tahu dia ada kat sini kan. Lagi ramai. Dia okey. Tapi cuma untuk vendor lah. Vendor, okey. Tapi untuk every place pun selalunya macam tu lah. Dah. Dia prefer satu level. Satu level lah. Okey. Beli kot. Beli dulu nak jalan pun lagi jauh. Itu Yes. yang nampak. Nampak. Tapi mungkin kalau betul-betul kuantiti mungkin sama je ke apa tak tahu lah. Masa tu sneakers kan agak ni dulu kan. Pukul 22 kan. Dia senang je kalau dia buat tempat lagi sempit, lagi nampak crowded. Tapi nanti orang kata tak boleh ni pula apa. Setiap tempat ada pro and cons lah. Wah, something different lah. Sebab aku selalu rajin tengok kasut lah. Tapi aku tahu sekarang dah makin kurang lah. Makin kurang. Tengok kasut je. Yes. Sekarang makin kurang lah. Tapi sekarang bagusnya local brand tengah sedap. That's one gig lah. Yes. Anyway, aku pusing-pusing set. Main basketball lah. Oh, tak ambil bro. Sekarang main pickleball lah bro. Dah. Ini mostly thrift lah, barang-barang thrift ke barang bro, oh thank you bro. Brand lah, brand. Okay. Daripada Malaysia lah bro local brand lah. Hey, Tuan ambil barang sebelum I lupa nak turun bawah. I read about your threads about people coming to Sneakerla and they don't flex any new things, right? We're gonna come here and flex, man. Huh? We're gonna come here and flex, man. I mean, there's like you say lah, like someone will really miss the new beats, hype beats era. I mean, man, it's like Hypebeast era is like so much more exciting. It's like right now, everyone tries to be clean, minimalist. I'm sorry lah, bro. Because I make some video. Yeah, do it. No. I mean, I need to choose something that comfortable. I mean, but that This is is nice. This is what's the full name again? the Puff, the Yeah. BF. Yeah, I think BF. that's why. I mean, This low key. yeah, Come low on, key. that need test. So I mean, one low key and one hype. Yeah. You know, Right. like I still miss the hype beats era. Maybe. It's like, see, when you look over, everyone's black and white t-shirt. Bro. Retro. Retro. That's the one that came out last month. Last month. Bought it at Tokyo 33. Wow. Yeah, Shit. that's the one, man. But I can't believe I get to get this back.
But now they have officially released, or they will release. They kind of already released, but very small amount of it. Look at that copy. The big boss, bro. Oh, yeah, I really like those. How much did you get it? 950 ringgit. Huh? I got it at retail. Retail. Wow. I think the resale, what about the resale? Price tinggi tak? 1,500, 2,000. Not bad lah, not bad. But not 2,000 lah. Last time it used to be like, no, 2011 I think, or 2010. I cannot remember the first. 2011. It can reach about 4,000 or 5,000. But last time, last time 4,000 is quite high, bro. And then it crippled up until 10k, and then 20k. Now, but I think it's nice. Just bro. like the undefeated Age of Empires. Do you like it when they retro again? I don't like it. I personally, I don't like. I don't like. I like the shoes, but I like that they retro it slightly different. That is what I like lah. True. So this is your booth, bro. Yeah, just clear off. Nice, bro. Of course, you have received a lot of shoes, bro. I mean, semua orang hantar kan. A lot of worn, so it's kind of dirty. I didn't wash it. Hey, what about your sneaker of the year untuk tahun ni, bro? My sneaker of the year. Yeah, which one do you like? Is it that one? I love the Age of Empires Awake. Okay, the pink one or the black one? The pink one. That is slightly different, you know. And the mesh tu At dia least tukar they jadi. changed the Yeah. mesh and the frame. So that is your number one, you I think? wouldn't say it's number one. Like let's say like The the top breaks. 10 only What do you like think? 8 pairs are like retro pairs. Only 2 pairs are like new. Why? New shoes. I think they need to give It's the a slot. consumer also. Yeah, they have to keep a slot for like 5 No. for like new. I mean, 10 overall, maybe 10 for new releases only. And then plus 5 is like. The retro one, maybe lah. They need to split, or I'm not sure lah. Okay, I like that one, bro. Yeah, this one is. I have 2 pairs. Oh, this is a brand new one. Fuck. I know. And it's not even my size. Mine is UK11. Kan? Tapi suka ni lah. And the price is nice, bro. Yeah, this is so cheap, man. Murah agak ah. Shit. Man, I feel sad like selling at this price. Yes, bro. I feel sad. But as a consumer, Jordan 1 at 300. I sold one Jordan 1 Taxi brand new yesterday, 390. but that is Atmos, huh? Atmos Lacoste. Oh. That is Atmos, sick. oh? That is nice. That is different. But Yes. it's kind of hard to wear. To me. Very hard to wear. It's like an event shoes, you know. That is still, bro. I'll do some top 10 pickups. I mean top 10 items that I like in Okay, so class. this is gonna be one of it. Yeah, I think with the price. With the price. Saan? Wow. But people don't appreciate this, I think. That one, I love that one as well. Cantik kan? Aku ada 100 je, bro. Come on, man. 100. Come on, man. I'm there. Crazy, bro. I have this. That's right. Yeah, I have this. If it's not sold today, I'm just gonna wear it. I'm just gonna keep it. Sorry. I'm just gonna keep it. Yo, keep that. Keep that. Not for sale now. Keep it, bro. Keep it, right? Keep it. Yo, for real. 100 is nice, bro. I mean, you cannot find this anymore, bro. Like, I don't think Jordan will The do more you this. say, yo, keep it, right? Keep it, like. Dia simpan balik, bro. Simpan. Aku cakap dia rugi kalau jual 100. Kan? See? I like that one. I like that one. But save me not to sell my stuff. Okay, bro. I see. Yeah, I think that's super right. I'll see you again. I just Go. price dia memang okay lah sekarang. 200.5, bro. Baru pakai berapa kali ya. Murah lah sekarang harga. Okay. Good. Quite good price. Mantap. Good. Dan ni aku suka gila oh, lawa oh. 300 and it's nice oh.
Very cantik tu. If my size ni I dah beli tau. I think still new juga event or something like that. Still cantik tu. Shape bro. Shell lah. I know you have a lot of shoes. Like a lot gila kan. That is nice juga. Shenggi kan? Shenggi. West overall lah. Sneaker of the year apa dia tu ni? Sneaker of the year. Tak ada lah. Aku sembang-sembang je pun. tak Ni saja nak sembang. Aku rasa macam Tapi tengok yang Kith New Balance yang baru keluar ni pun nampak macam best juga. Colour dia lah. Aku tak tahu yang Madison Square Garden ke apa benda? New Balance. New Balance lah? Kith tak ada Aku rasa sekarang aku rasa shoe of the year bagi aku sekarang. Oh ya yang ni. Tapi tak, aku rasa tak. Bukan sneaker of the year lah. Lawa lah. Personally sneaker of the year, aku rasa MM6. Salomon tu baik. Ya, orang ni tak pakai. Pakai juga hari ni. Easy one. Finally boleh pakai. Gila lah. Kan? Tapi semalam saya buang ada bubur letak kat threads tau. Dia cakap pasal orang dah tak nak pakai dah. Betul. Maksud aku pun fikir benda sama juga ah. Maksud aku everyone is okay tapi everyone is safe lah sikit. Style change kot, style change. Macam aku suka lah. Kasut still aku boleh beli. Kalau yes, macam yes. orang reseller barai. No, bukan reseller. Maksud aku the scene punya wise. Macam dulu sneaker lah ingat. Hypebeast era. Semua orang flex. Semua ada. Bukan pasal flex lah. Just that macam you see something different lah. Yeah. Sekarang orang sneakers tak pakai tu. Tak pakai lah. Sekarang loafer. Tapi betul tu. Aku sekarang tengok sneakers. Sneaker industri lah memang crash lah. Crash lah. As a kita yang suka memang best lah beli. Tapi style wise lah nampak boring sikit lah. Tapi orang aku tak tahulah hang lagi tahu kot pasal benda ni kan. Ramai lah start pakai boot. Boot, Timberlands kan. Okay lah. Dia bukan dulu macam sneakers je. Sekarang dah macam ada bagus je lah, ada tak bagus je lah. Tapi member flex AZ1 tu. Aku tak yang perasan je perasan. Ya, tu aku cakap sneaker lah ni. Even few years back pun orang dah tak tengok kasut tu. Aku perasan. Orang tengok mungkin the whole outfit. The whole outfit betul. Yes. Orang suka tengok the whole outfit. Mungkin good juga orang lebih tahu ni. Tapi in the same time aku still rindu zaman-zaman like nak tengok dia pakai kasut apa kan. Pergi sneaker lah tengok kasut siapa paling rare kan. Sekarang macam tak kan. Orang tak pakai kan. Orang tak kisah pun. Kau pakailah kasut apa Air Force One LV orang kisah tu. Sebab last year pun aku perasan. Tapi bukanlah aku pakai yang something macam out of the mind tau. Tapi aku perasan orang memang tak ada conversation pasal kasut sangat dah. Aku rasa that is why Sneaker lah pun mungkin tukar dia punya nama. Dia tukar jadi La La Land. Tapi lagi senang masuk brand. Dia macam festival. Dulu kan macam Sneaker lah ni kan streetwear niche. Sneakers, streetwear, local brand. Ya. Sekarang bila dia buat La La Land, dia macam combine everything lah. So dia jadi macam festival lah. Lagi satu aku rasa dia bila nak pitch idea dekat creator, dekat company lain dia susah. Sebab apa aku nak masuk Sneaker lah. So bila La La Land dia boleh masuk lah. Betul? Dia boleh cater. So after this dia pergi ke mana-mana Asia ke apa kita boleh je. Dulu Sneaker lah apa yang Asia nak buat dengan sneakers kan. So tak boleh nak relate. So okay semua. Okay. Macam tu lah. Ni hari ni kali ketiga aku restock ni. Ya banyak habis barang. Banyak tu. Semalam sampai petang. Restock okay lah. Aku restock. Ni kali ketiga restock. Barang apa yang hang rasa the best dekat Sneaker lah? Tahun ni local brand lah. Local brand lah. Local brand yang naikkan La La Land. Oh iyalah, hang tengok kat bawah apa semua lah. Kalau tak ada local brand, susah. Mesti naik punya local brand. Ya. Yeah. Local brand memang one of the reason kenapa La La Land hidup lah. Faham? Yang ni hamnya, kasut? Punya. Tak pakai? Tak best lah kasut? Dia paste sikit lah dia ni. Bukan ada benda tak boleh masuk bagi tahu je lah. Hang cakap je lah. Aku baru beli kan budak-budak. Ya? Tak. Untuk Ali dengan Hana dia macam slim. So aku nak beli yang apa dia nama tu lagi satu? Ni, Speedcat. Speedcat mahal sangat 500. Malas lah budak-budak 500 kan.
Aku beli ni 200 je. Ni pun okey ke? VS1. Ha? VS1. Yo, dia macam boot tu. Oh, 200 je. VS1. 200. Yang hidden ni simpanan hijau. Ni sebab dia Clarks kan. Tapi dia bila pakai, bila nak jual dia dah susah sikit. Ni sekali je aku pakai. Ya. Sekali je tau. Clarks memang macam ni kan, dia punya sole kan. Tapi still baru lagi, just dia nampak macam ni lah. Tapi kat bawah nak nampak apa dia kan. Yang ni untuk running best. 5 kilo lah. 5 kilo lah. Kalau 10 tak boleh lah. Why ah? Padahal ni nampak macam Material lah tak sesuai untuk running. And then stack high dia tinggi sangat. oh, Bahaya lah, terlalu tinggi. Kau boleh injet. sama ke ah. Faham? Yang best still SL better lagi lah this one. Yeah. Semua barang memang best lah, tapi bukan saiz aku lah. Yang yang tu IDA tu brand mana? Daripada Europe. Yeah. Ni memang hype lah. Oh, material macam ni namanya. Aku tak tahu pasal brand ni, aku dulu tengok 1000 lah. Ya, yeah, ramai orang pakai. Amin rare sikit lah. Rare lah. Budak yang kepala streetwear tu. Ya, yeah, aku dah tengok memang UK lah, tapi 1000. Kan? Dia macam set-set Cortez sikit lah. Kot. Kan? 1000. Tak tu tim bola tau. Oh, tapi ni 3K. Oh, tim bola. Tim bola. Dia UPM dapat. Ya. Yeah. Tim bola UK. Bukan UK kot, dia France tu. Oh, France. Market 3K. Market 3K lah. Bila CPFM. Yes. Apisnya. Habis dia buka habis. Oh, tapi kecil sikit lah. Aku nak lah. Yang macam kecil sikit lah. Kecil nampak? Ya. Ya. Hitam man tak jual lah? Kalau hitam kat aku. Babi betul. Aku dah cari kalau hitam. Tak ada. Warna ni tak ada. Aku tak pakai warna ni, aku ada warna hitam. Oh, tak pakai ni? Susah nak pulau. Susah nak pulau. Berapa? Berapa tu? 200 lah. Berapa ni? Dia cakap 20K. 20K orang cakap. 20K. Yang ni, ini murah kami punya tu lah. Shit. That is... boleh pegang ke bro? Berapa ni je? 3K. Bagi aku lah. Yang ni 3B ke apa? Tapi better ambil ngam-ngam kan. Ngam-ngam lah. Sebab dia slip on. 7,5 ni? Berapa? Oh, harga? Harga apa? 7,5. 7,5. Okey lah, not bad kau something ni. Tapi tak nampak orang makan. Ha? 7,5 lah. Event ID. Ha? Okey lah dia punya... Unexpected lah. Crowd dia okey juga. Sebenarnya orang beli. Orang beli kat lah. Tak expect. Harga lah, harga yang okey sikit, mesti orang beli lah. Faham? Beza tahun lepas dengan tahun ni punya. Tahun lepas dengan, aku suka tahun ni sebab dia La La Land, dia ada banyak barang nak tengok. Okay. E-sports tu walaupun last year ada, tapi tahun ni pun besar juga. So kalau hang bawa family, family boleh pergi ke situ. Dia bukan setakat fokus kat satu benda Yeah, lah. dulu kan sneakers adalah sikit-sikit. Tapi ni siapa minat kereta boleh tengok kereta, siapa minat La La Land. So makan pun dekat dalam, which is quite good lah aku rasa. Gila lah. Yang ni lah. Berapa 8,5. Aku masuk dalam YouTube je. 8,5. Aku tak tahu sebab apa aku nak kasut ni tapi tak ada saiz kita lah. 13. Tu lah. Tak, masa ada dia macam hole. Bila dah sold out kan macam aku rasa macam dia terlalu moden untuk aku pakai. Tapi aku suka. Apa? Sampai dah. Aku suka lah cap ni. Berapa Oh, weh, dah. Mana baju aku? Macam mana okey? Baju Baju. Gila. Masuk. Berapa ni weh? 15.
15. Terlampau besar, so orang awam susah nak pakai. So they Bukan orang awam. Gila. Tengok Ustaz. Gila. Aku yang US 13. Bagus lah, at least dia pakai something different lah. Sebab kadang-kadang hang pun mungkin boring nak tengok benda sama kan. So hang just actually aku perlu tukar kasut. oh yeah. Nah, try ni. Hang try, hang rasa betul-betul. Dia macam free, dalam dia rasa macam normal je lah. Dalam rasa macam normal je. Try pakai duduk. Try jalan. Bro, kasut mahal sial. It's okay. Tapi semua orang tengok semua. Ringan kan? Ringan lah. Ringan kan? Ya lah. Aku tak expect macam ni lah. Aku ingat berat lagi lah sebenarnya. Gila sial. Ya, bang. Baik, kau ni. Surprisingly ringan eh. Thank you bro. Ha? Tamil. Tamil. Tapi ni cool juga. Aku suka juga. Ya tu. Aku tak pakai lah, tapi aku suka dia aesthetic wise tu lah. yes. Aesthetic wise aku suka juga. 300 lah. UK berapa ni? UK 10.5. Aku walaupun tak pakai, kadang-kadang aku suka beli size aku juga. Why tu? Tak tahu, just kalau aku decide nak pakai. Yang ni yang hype sekarang. So. Tak ada harga sekarang. Lawa lah sebenarnya, tapi aku tak tahu orang tak appreciate apa. Supreme man. Jadi that one's nice as well. And then that one down. Oh, Manchester United tu. Boleh dengar? Bukan Y3. Vans lah. Ha? Kau tak boleh pakai beg dengan kaki lah. Ya. Menjaga kesihatan kaki. Tapi aku Lalu on, puff lah. tak, masa aku kalau aku pakai Air Force One macam ni meninggal lah aku rasa. Apa orang tengok? Ya. Trend macam gini lah. Oakley ni pun ramai orang tengok. Oh, lawa agak. Tapi harga dia berapa? Aku tak hanya aku tak ingat. Tapi macam ni 300. Murah lah. 300 murah lah. Tapi siapa nak beli ke dekat social je lah. Aku pun tak tahu dah lepas dia nak beli ke tak. Jadi aku dia bawa apa kat rumah. Ya. At the end. Tapi Vans sangat tu memang slow sikit lah. Vans. Tapi Vans agak slow tapi ada. Kalau hanya murah beli yang kita Boleh lah. Yang ni yang key design lah. Tak. macam ada balance lah tengok. Tapi Serat. kalau ada belah-belah sana bukan dia kasut MX macam MX patah tu 199. Murahnya. Itu UK. Use lah. Tapi still lah 199 kot. Dia ada size ni. Tak, aku nak letak kedai je. Berapa ni? Ni. Tahu 300 kot. Ha? 300 je. Nanti aku tengok. Yang ni hari tu. Dia official collab lah. Dia bukan kira official. Yang ni macam dia siluet sikit high OG ni dia macam custom lah. Custom lah. Tapi bukan daripada Vans. Oh, ya. Tak, dia bukan daripada Dia bukan macam Dia endorse my Vans lah. Dia macam KB7. Faham. So Dia still official. Dia still official Vans juga. Dia punya it's not a collab, it's Custom. endorse lah, custom buy macam KB7 macam ni lah, sama Faham. ni lah. Tapi Vans tahulah. Out of speed ni Macam tak tahu dia nak takkan roket dia. anak pakai. Tak, tapi Oh. dia punya Okey. Betul-betul je. Faham?
Lagi lapak lagi ada ni kuih makan. Makan ada kuih. Air. Ayam tak ada ayam. Terus cepat makan ayam ni. Mana boleh makan? So you jual banyak Supreme punya barang ya? My collection. Collection gila lah. Number 1 in Malaysia lah. Buat lah. Sorry, we are not local, so we don't know. Can we follow you? Banyak barang. Ya. Nanti aku jumpa. Aku tak mau kecang. Datang Penang Roger lah. Bila-bila. Makan ke apa? Sebenarnya aku nak tengok booth yang dekat sana ke lah. Gila booth Raffle ni kan. Yang ni aku nak beli barang kat sini lah aku rasa. Gila lah. Kau tahu tak kasut ni tak? Saya lama tapi tak tahu ni yang baru balik ke apa. Gila lah. Yang ni Avril pakai dulu, Fred Dust, Limp Bizkit pakai dulu. D3 ni lah, gila lah. Banyak high end punya brand inspiration from this kasut. Lanvin pakai, lepas tu baru Under Armour pun pakai. Gila lah. Oh ni macam vintage lah, barang-barang vintage lah sikit lah. Aku suka dia punya set up, set rasa cool. Banyak lah sih ada. Tapi tak tahu kedai mana satu. Ha? Oh ya yeah. Aku suka yang tadi tu. Ya yeah. Tu lah, Sadi ada. Aku nak ambil Nas ada. Tu see vintage sikit lah. Sega ni oh. Rolls Royce. Kedai cari sorted. Memang best lah. Barang-barang topi dia apa semua. Tapi harga tak tulis lah. Barang ni best tapi tahu bukan saiz aku lah. Belakang cool tu. Dia lama ya. Deka. Okay lah. Gila. Kawan. Kain ni sedap oh. Aku rasa lawa. Kadang aku tak berani pakai lah. Lawa. Sedap lah kain-kain dia. Ni latest collection kita orang lah dulu. Tu lah, sedap gila. Aku suka lah, cantik semua, everything estetik lawa pun semua lah. Tapi aku rasa nak pakai aku tak berani. Tapi lawa tu. Dia macam normnya style apa semua kan. Tapi the material memang sedap lah. Berapa bro macam ni pun? Yang ni not for sale. Not for sale that one. Memang PLS. PLS adalah satu company. Okay. Dan dia collab dengan Undefeated. Orange tak ada? Orange memang dia buat colour untuk ni lah. Tapi memang yang green colour ni memang ada real car kat Indonesia. 100 gila lah. Lawa. Best lah you. Next year you datang tengok build. I invite you. Ya. Ke mana? Kat KL lah. KL lah. Saya punya build lah. Next year. Ya. I punya lah. Kereta? Wah. I bought 997. Dia nak buat dia punya next pula weh. RWB punya. Next year. Next year. I my favourite colour ni.
lawa. Green lawa. You memang dah ada mock up lah lebih kurang. I lah, teaser. Yang ni ya? 17 nampak. Oh. Itu ada design dia. So, kita tengok belakang dia tulis ETA 706 Kuala Lumpur. So, putih dengan biru lah saya punya livery lah. Gila lah. Next year. Next year lah. Next year. Ini kena ambil gambar kan. Yang ni you tak jual lah? Kita ada jual, yang ni tak ada lah. Yang ni ada. Oh yang ni. Bukan, ni lah. Ni lah. Color putih dengan biru lah. But you think the price will go up? Will go up then will go down also. Yang ni the owner tak datang lah? Apa nama dia? Dia sudah balik dah. Apa nama dia? Akira Akira Nakai. I selalu confused. I ingat dia dengan The Top Secret tu. Bukan. Yang tu nama apa? Itu Spooky Nakata. Oh, Spooky Nakata tu. Lain. Tapi dia macam relax kan. Ini memang artis. Dia tak sama dengan Spooky. Spooky dia ada lagi public appearance. Dia langsung tak ada. Tak ada. Dia memang artis punya behavior. Dia tak ada public appearance. You nak tengok dia, you kena book. Macam you lah. Baru boleh tengok. Cuma owner boleh pergi jumpa berapa dia. Berapa jam dia buat? Berapa lama dia buat? Biasa dia datang 2 hari saja. 2 hari ya. 2 hari dia akan finish satu build. Oh ni tu kereta punya juga. Dia cakap dulu sebelum MCO 150 je. Base dia kan 150 je. Sekarang 500,000. Base dia 150. Ham panggil dia tadi 300 lah. Baru 450. Sekarang base saja dah 500 lah jadi. Sebelum MCO tak berapa lama pun. Betul tak? Bro. Macam mana bro, okey? Sihat, Allah. Okey. Selalu berkawan dekat IG je. Nak beli kereta? Aku tengok. Cuba, ambil satu, kau ambil satu, okey? Okey. Aku buat tree ni pun jadi lah. Simple kan, dia punya set up apa semua kan? Simple lah. Come forward. Ada, sama sekali ada. Daripada ada shot. Benar. Ni tak kena. Kecil lah. Betai. Okay bos. Yeay. Macam baik Baik. Yang anda tengok show ni? No good. Macam show. Ni hang daripada no good ni. Hang mau ni ke? Hang berpeluh je lah. Belum. Dia main tolak-tolak dari aku tolak tadi. Bila aku tolak balik aku mesti tolak yang sepupu hati dia. Hang tak bagi tahu hang Hakim Azlan. Akil hangat. Tengok situ. Oi, kalau jaket ni ada saiz aku tak? Kalau macam ni. Ke dia Yang ni paling besar kita ada size XL. Hang nak try dulu? XL lah. Aku suka oversize ni kadang-kadang. Tak apalah next time. Tapi aku paling minat ni tu. Entah ni bos apa? Tak. Bos apa baju Melayu tu? Apa yang Katam lawan dia siapa? Katam lawan Kiam. Ni. Sorry. Di sini aku lah. Kat sekolah aku. Dah lah, dah habis lah kan. Okey, yang tu saja untuk event Nikolah kali ni ataupun nama baru The La La Land. Bagi aku honestly lah, event ni best lah. Dapat banyak gila barang from e-sports, family yang boleh pergi, ada Pikelah, ada kereta, ada banyak gila kereta kat situ, fashion, barang-barang streetwear, local brand, banyak gila weh.
Aku rasa memang kalau orang bayar RM30 event RM100 tu VIP pun memang berbaloi. Sebab banyak gila event, the computers, semua ada lah. And aku rasa tempat ni pun okey lah. Not bad juga sebab you have the space, tak panas and then comfortable. Yang tu aku punya opinion lah. So kalau hampa ada opinion lain, apa boleh share kat bawah apa hampa rasa about La La Land kali ni.